Kalaulah semua parking guna macam sistem ANPR kat rumah Ina ni kan senang. Tak payahlah dah nak kalut cari kad masa nak keluar masuk parking. Belum lagi nak angkat-angkat punggung sebab tangan tak sampai. Terkehel ketiak lagi. Sekarang korang dah boleh terus daftar LPR Parking dekat apps TNG e-Wallet. Cara dia pun mudah je. Buka apps TNG e-Wallet, klik More, klik Transport, klik LPR Parking, then klik Add Vehicle, masukkan detail kenderaan anda dan masukkan PIN TNG e-Wallet. Dan dah boleh guna. Lepas dah daftar, bila masuk parking yang ada feature ni memang mudah gila tau. Korang tak perlu lagi nak tercari-cari kad, nak touch. Tak perlu lagi semua tu. Korang just masuk macam masuk rumah sendiri je. Tapi buat masa ni feature ni tak banyak lagi lah. Tak banyak tempat yang cover maksudnya. So, Ina harap sangat-sangat lepas ni banyak tempat yang cover feature ni. So, senang lah sebab ia sangat-sangat convenient, sangat-sangat membantu. Tak ada lagi nak terangkat kat punggung macam tu. Susah tau. Kadang-kadang sampai terkehel ketiak Ina sebab tak sampai. Kalut-kalut lagi cari kad ke apa. Kita langgar je. Mudah kan? Kan best kalau LPR parking ada kat semua tempat. Tak belilah.